masa nak naik flight kan, pernah tak terfikir macam mana kalau ada sikit kesilapan dari kru airport yang boleh membinasakan hang dan penumpang-penumpang yang lain. Benda dah pernah jadi dah ada sejarah. Helios Airways, satu syarikat penerbangan tambang murah dari Cyprus, Greece. Dia menggunakan pesawat Boeing 737. Kondisi pesawat tu kira okey lagi lah. Tak buruk sangat, setakat ada masalah sistem aircon lah. Layak lagi lah nak terbang. So sebelum berlepas tu macam biasa, pesawat tu akan diselenggarakan dulu, cek apa yang patut. Tapi benda jadi tak patut bila ada kesilapan di mana hari tu mereka tak sengaja set sistem tekanan udara kabin pada manual mode. Sepatutnya benda tu kena ada dekat auto mode tau. Semua orang tak perasan benda ni. So kapal terbang pun berlepas. Masa kapal terbang tu tengah duk panjat naik, air pressure dalam kabin mula turun tak terkawal. Udara macam makin nipis. Makanya alarm tekanan kabin bunyi lah. Tapi masalahnya pilot boleh pula salah faham. Dia ingat alarm tu bunyi sebab ada masalah sistem aircon. So dia pun buat selamba katak lah. Bila dah jadi macam tu, oksigen makin kurang lah. Sampailah satu ketika tu penumpang, kru-kru, semua manusia yang dalam pesawat tu pengsan akibat hypoxia. Kira pilot dengan co-pilot pun pengsan lah. Sudah. Law ni kapal terbang gerak sendiri. Autopilot terus panjat naik tinggi sampai 34,000 kaki. Bila dah macam tu, kawalan trafik udara pun try lah nak kontak pesawat tu lah. Tapi tak ada jawapan lah. Nama pun semua pengsan. So mereka hantar 2 biji jet pejuang F-16 untuk intercept kapal terbang tu. Bila mereka lalu sebelah kan, pilot jet pejuang tu nampak yang co-pilot ni terduduk pengsan tau. Kira ada something wrong lah. Lepas tu katanya dia nampak ada seorang pramugara ni tak pengsan habis lagi tau. Dia macam tengah lawan, tengah usaha nak ambil alih kapal terbang tu. Tapi tu lah, fail lah. Dia pun pengsan sekali. Benda dah lama dah, oksigen kurang. Bayangkan lah, lo ni kapal terbang tu tengah luncur baik ya, tapi semua manusia dalam tu pengsan. Malangnya bila dah terlalu lama kapal terbang jalan sendiri, kapal terbang tu habis minyak. Lalu depa pun terempah dekat kawasan pegunungan Gramatika. Kesemua 121 nyawa ditarik dalam satu masa akibat terempah tu lah. Aku cut short dah. Pihak berkuasa pun mereka jalan ke siasatan. Mereka cakap punca utama benda ni jadi human error lah. Salah geng penyelenggaraan tu. Lepas tu salah geng-geng juruterbang sebab 2 orang pilot tu mereka gagal untuk kenal pasti alam dengan betul ya. Dan katanya mereka juga kekurangan latihan kecemasan untuk hypoxia punya kes lah. Helios Airways kena tuduh cuai. Jahanam reputasi mereka. Lepas tu tahun 2006 gulung tikar. Lepas pada tu kapal terbang tu digelak sebagai ghost plane sebab dia terbang lebih daripada 3 jam dengan sendiri tanpa sebarang kawalan manusia. Dan ni juga antara kes hypoxia aviation yang paling tragik dalam sejarah penerbangan moden ni. Mereka kata pesawat jenis ni bunyi alarm tekanan udara kabin tu sama dengan bunyi alarm masalah sistem aircon ni. So mungkin sebab tu lah juga pilot salah faham lah. Lepas tragedi ni mereka update atau ubah standard bunyi alarm, tak mau bagi ada salah faham lagi dah. Apa? Moral of the story je, kalau hang punya kerja kan, ada risiko untuk orang lain, buat elok lah sikit kan. Double check, triple check lah. Walaupun hang rasa gaji hang tak cukup, habis 121 orang check out disebabkan hang seorang lah. So hang rasa apa hukuman setimpal untuk brother yang jadi punca tragedi ini jadi? Saman confirm lah banyak kan daripada family mangsa. Boleh roger lah dekat komen. Jangan lupa like, share, follow. Banyak lagi kisah yang akan diludah. Gerak lu.